Lantang dan berani penyanyi Wahida tampil menegur segelintir anak seni yang rancak melancarkan lagu raya pada awal Ramadan seolah-olah tidak menghormati bulan puasa. Menurut Nur Wahida Abdul Wahab 47 tahun itu lebih kecewa dengan pemakaian sesetengah artis yang terlalu terdedah tanpa menghiraukan sensitiviti ramai. Oleh itu, sebelum puasa dan masuk pertengahan Ramadan sudah mula bernyanyi lagu raya serta buat promosi. Katanya bukan itu sahaja, dari segi keterampilan pun sudah tidak dijaga. Dalam masa sama, pelantun lagu Wasini itu turut menasihati pegiat seni untuk meletakkan kepercayaan atas rezeki yang Allah kurniakan. Selain itu, tujuan Wahida memberikan teguran agar Ramadan akan datang lebih dihormati sebelum terjadi perkara lebih teruk. Justru itu, pendapat penyanyi bernikah itu dipercayai dilontarkan memandangkan ramai artis melancarkan lagu raya sebelum Ramadan tiba. Malah ada juga selebriti yang dilihat seksi dalam video muzik sehingga menyebabkannya kurang senang dengan tindakan tersebut. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Wahida terus berjaya dalam kerjaya seni yang dibina.